Hai semua, nama saya Cikgu Shirley. Dalam kelas hari ini, Cikgu akan membincangkan kertas peperiksaan percubaan BMSPM bagi Negeri Sembilan. Soalan ke-6, pemahaman petikan umum. Jadi, dalam soalan ini, dua bahan akan diberikan. Bahan 1 dan bahan 2. Jadi, kita perlu baca kedua-dua bahan dengan teliti. Lepas tu, kita perlu jawab 4 soalan yang diberikan. Okay, jadi, mari kita baca bahan 1 terlebih dahulu. Okay, pentadbiran aeronautik dan angkasa lepas negara NASA dan National Oceanic and Atmospheric Administration NOAA Amerika Syarikat melaporkan bahawa, jadi melaporkan ialah reported, okay, reported ya. Okay, bahawa suhu purata, the temperature, average temperature permukaan bumi at the surface of the earth pada tahun 2023 adalah yang paling panas. It's the hottest. Menurut pentadbir NASA, Bill Nelson, laporan suhu global NASA means the Global Temperature Report dan NOAA mengesahkan bahawa kita sedang mengalami krisis iklim. So we're having climate crisis. Perubahan iklim ini means the changes in the climate disebabkan oleh pelepasan bahan api fosil, means the release of fossil. Okay, jadi di sini pelepasan, pelepasan bahan api fosil. Means the burning of the fossil fuels. Okay? Dan kesannya dapat dilihat dalam kejadian gelombang haba, global warming, hujan lebat, heavy rain dan banjir, flooding. Aktiviti penyahutanan yang tidak terkawal juga. Jadi aktiviti penyahutanan means deforestation, chopping down the trees. Means uncontrolled, tidak terkawal means, okay, jadi cikgu tulis maksud ya. Deforestation. Okay, tidak terkawal maksudnya uncontrolled. They are unable to control. Okay? Juga menjadi faktor berlakunya perubahan iklim. So this contribute to the changes in our climate. Aktiviti ini telah memusnahkan hutan. So this activity destroy the jungle, the forest, sebagai sumber perangkap karbon dioksida utama bumi. So they should be there, the trees can absorb the carbon dioxide. So because they already chop down all the trees, semua pokok-pokok di hutan ditebang, jadi mereka tak ada pokok untuk merangkap karbon dioksida, untuk menyerap karbon dioksida. Ya? Jadi karbon dioksida ni ialah gas yang panas, ya, gas panas. Okay, it's a hot gas. Fenomena alam semula jadi seperti El Nino dan La Nina juga menyebabkan keadaan menjadi semakin buruk. Means the whole world becomes super hot. Masyarakat dunia perlu membuka mata. Means they have to realize. Mereka perlu sedar. Kerana setiap individu berperanan untuk menjaga bumi ini. So every individual in this earth, they have to play an important role to take care of our Mother Earth. Bukan saja untuk kita diami pada hari ini. It's not just for us now, today. Malah untuk menjadi tinggalan kepada generasi akan datang. Okay? But also for the next generation. We want to leave a better earth for the next generation. Ya, lepas kita dah baca bahan 1, kita beralih ke bahan 2. Mari kita baca bahan 2. Menurut kajian oleh The World Bank, keluasan hutan is the forest area, the area of the forest di dunia telah mengecil. Means like more and more countries, no jungles or less jungles. Okay? Jadi keluasan hutan di dunia telah mengecil sehingga 1.3 juta kilometer persegi dalam tempoh 25 tahun yang lepas. Dianggarkan bahawa, means the estimation ya, sebanyak 10 juta kilometer persegi hutan di seluruh dunia telah musnah, already destroyed. Okay, dek pembangunan because of development. Okay, they want to build more buildings, more houses, okay, more shop lots ya. Jadi musnah is destroyed. Okay, destroyed ya, dek pembangunan because of development. Okay, development. They want to build buildings sejak bermulanya abad ke-20. Okay, flora dan fauna. Flora ialah apa? Flora ialah tumbuhan, plants. Okay, tumbuhan, plants. Kita tulis ini plants ya. Okay, sekejap.
Okay, plants. Okay, dan fauna, animals, turut terancam. So, terancam maksudnya threatened. They are being threatened. Threatened. Okay, threatened akibat pengecilan kawasan hutan because of the area of the jungle, the forest have been reduced. Okay, yang menjadi habitat hidupan ini. So, it's used to be a place for them to stay. It's their house, their habitat. Tapi manusia pergi tebang semua pokok. Semata-mata untuk pembangunan. Ya. Okay, pembangunan yang tidak terancang means unplanned development. They didn't plan properly. Dan perbuatan manusia, human actions. Yang tidak beretika means no ethics. Mereka tak peduli. Tak ada tempat tinggal, tak ada habitat, tak adalah. Mereka akan cari sendiri. Telah menyebabkan perubahan iklim. So all these cause the changes in the climate. Masalah ini turut dihadapi, so this problem also faced by other countries, negara lain di dunia, dan secara tidak langsung means indirectly, okay, telah mendatangkan pelbagai kesan negatif. So it brings negative effects, khususnya kepada alam sekitar, especially to the environment. Mari kita lihat 4 soalan yang diberikan. Nombor 1, berdasarkan bahan 1, jadi ini tentang bahan 1 saja, berikan maksud mengalami krisis. Jadi biasanya soalan 1 adalah tentang maksud frasa. Okey, jadi untuk menjawab soalan ini, kita perlu fikirkan apakah sinonim kata sama maksud bagi mengalami dan krisis. 2 markah. Okey. Lepas tu, kita beralih ke soalan kedua. Dengan merujuk bahan 1 dan bahan 2, apakah faktor yang menyebabkan perubahan iklim dunia? 3 markah. Jadi, kita perlu cari 2 faktor. Okey, 1 faktor daripada bahan 1 dan 1 lagi daripada bahan 2. Jadi, ada 2 faktor. Kemudian, 1 markah lagi untuk markah bahasa. Jadi, 3 markah lah. 1 faktor, 1 markah untuk faktor bahan 1, 1 markah untuk faktor bahan 2, kemudian 1 markah lagi untuk markah bahasa. Jadi pastikan tiada kesalahan ejaan dan tanda baca ya dalam jawapan nombor 2. Okey, mari kita lihat soalan ketiga. Selain kenaikan paras air laut. Okey, jadi untuk soalan ketiga, biasanya adalah tentang pendapat, your opinion. Okey, 4 markah. Okey, selain kenaikan paras air laut, besides the rising of the water level, perubahan iklim, the changes in the climate, juga akan mengakibatkan peningkatan suhu secara mendadak. Also will cause the temperature to rise. Okay, quickly rise atau gelombang haba. Global warming. The whole world is so hot. Okay, macam sauna. Fenomena gelombang haba iaitu cuaca panas dan kering, means it's dry and wet and means hot and dry, turut melanda negara sejak Julai 2023. Jadi pada pendapat anda, apakah kesan-kesan, means the effect, apabila berlakunya fenomena gelombang haba? Jadi 4 markah untuk soalan pendapat, kamu hanya perlu berikan 3 pendapat, okay, 3 isi dan kemudian 1 markah lagi untuk bahasa. Okay, 3 isi, 3 markah, 1 markah lagi untuk bahasa. Jadi markah yang diperuntukkan untuk soalan ketiga ialah 4 markah. Okay, mari kita lihat soalan keempat. Tempat kediaman anda, your housing area, terletak berhampiran dengan kawasan pinggir hutan. So your housing area is located next to the jungle. Berikutan cuaca kering dan panas because of dry and hot weather dengan suhu melebihi 37 darjah Celsius. Wow, it's higher than 37 degrees Celsius for a few days. Selama beberapa hari. Kawasan pinggir hutan telah terbakar. Forest burning. Forest fire. Sebagai seorang remaja yang tinggal di kawasan perumahan itu. So as a teenager, you're 17, right? Teenager. Di kawasan perumahan itu, so you are staying nearby. Nearby. So apakah tindakan awal? Jadi soalan 4 adalah tentang tindakan. What are your actions? Actions yang perlu anda lakukan setelah melihat kejadian tersebut. Jadi di sini 3 markah, kamu perlu bagi 2 isi, 2 markah. Lepas tu 1 markah lagi untuk markah bahasa. Mari kita lihat jawapan yang cikgu dah sediakan untuk soalan 1 dan 2. Jadi soalan 1, berdasarkan bahan 1, berikan maksud mengalami krisis.
Dimaksud frasa. Okey, 2 markah. Jadi kita guna sinonim ya. Jadi sinonim bagi mengalami ialah merasai. Krisis ialah konflik. Okey, konflik. Jadi sudah dapat 2 markah. 2 markah untuk di sini. Ya, 2 markah. Okey, soalan kedua. Dengan merujuk bahan 1 dan bahan 2, apakah faktor yang menyebabkan perubahan iklim dunia? Jadi 3 markah. Jadi kita cari jawapan daripada bahan 1. Okey, mari kita lihat bahan 1 dulu. Jadi kita cari faktor perubahan iklim. Yang pertama, pelepasan bahan api fosil. Okey, yang kedua ialah aktiviti penyahutanan. Jadi kita hanya perlu satu isi saja. Ataupun kita boleh gabungkan kedua-dua menggunakan kata hubung dan. Pelepasan bahan api fosil dan aktiviti penyahutanan. Okey, jadi ini ialah jawapan untuk faktor daripada bahan 1. Okey, sekarang mari kita lihat bahan 2 dan kita cuba cari faktor Okey, jadi daripada bahan 2, okey, pembangunan yang tidak terancang dan perbuatan manusia yang tidak beretika telah menyebabkan perubahan iklim. Jadi jawapan untuk soalan kedua di sini. Okey, daripada bahan 2. Jadi kita sudah dapat cari isi. Okey, jadi kita perlu tulis jawapan penuh. Okey, jadi jawapan penuh untuk soalan kedua, merujuk bahan 1, faktor yang menyebabkan perubahan iklim dunia ialah pelepasan bahan api fosil dan aktiviti penyahutanan yang tidak terkawal. Jadi ini 1 markah. Okey, merujuk bahan 2, faktor yang menyebabkan perubahan iklim dunia ialah pembangunan yang tidak terancang dan perbuatan manusia yang tidak beretika. Ini 1 markah. Dan kemudian apabila kamu dah siap tulis, kamu semak semula, pastikan ayat yang kamu bina tu ayat lengkap, ada subjek, ada predikat, okey, dan tak ada kesalahan ejaan dan tanda baca. Kamu akan dapat 3 markah untuk soalan kedua. Okey, mari kita lihat soalan ketiga. Selain kenaikan paras air laut, besides the rise in water level, the sea level, perubahan iklim, the changes in climate, juga akan mengakibatkan peningkatan suhu secara mendadak. Also will cause a sudden rise in temperature atau gelombang haba, global warming. Fenomena gelombang haba iaitu cuaca panas dan kering turut melanda negara sejak Julai 2023. Pada pendapat anda, so this is your opinion. Okay, opinion Jadi soalan opinion. Apakah kesan-kesan, the effects? Effects. Apabila berlakunya fenomena gelombang haba, 4 markah. Jadi kita perlu tulis 3 isi pendapat anda 3 isi untuk 3 markah dan 1 markah lagi untuk markah bahasa. Jadi jumlah markah 4 markah. Okey, jadi mari kita lihat jawapan penuh. Pada pendapat saya, antara kesan gelombang haba ialah menjejaskan kesihatan. So, it will affect our health. Selain itu, guna penanda wacana selain itu untuk isi yang kedua. Gelombang haba akan menyebabkan kematian, can cause death. Yang ketiga, bukan itu sahaja, ini ialah penanda wacana untuk isi yang ketiga. Not only that, penyusutan bekalan air empangan akan berlaku. So, the water in the dam will decrease. Jadi di sini kita sudah ada 3 isi, 3 markah. 1 markah lagi untuk markah bahasa kalau tiada kesalahan ejaan, struktur ayat dan tanda baca. Mari kita lihat soalan keempat iaitu soalan tindakan. Jadi soalan tindakan ini ialah 3 markah. Jadi kita perlu tulis 2 isi saja dan 1 markah lagi untuk bahasa. Tapi di sini cikgu selitkan 3 isi tempat kediaman anda, your housing area, terletak berhampiran dengan kawasan pinggir hutan. So, located next to the forest. Berikutan cuaca kering dan panas because of the hot weather and dry weather dengan suhu melebihi 30 darjah Celsius with the temperature above 37 degrees Celsius selama beberapa hari, for a few days. Kawasan pinggir hutan telah terbakar. So, the forest already burned. Forest fire. Okay? Sebagai seorang remaja, as a teenager yang tinggal di kawasan perumahan itu, that live in the housing area, apakah tindakan awal, what is your early action yang perlu anda lakukan, that you should do setelah melihat kejadian tersebut, when you see that incident? Okay, jadi mari kita lihat jawapan yang cikgu dah sediakan di sini. Okay,
Mula dengan sebagai seorang remaja, as a teenager. Tindakan awal yang perlu saya lakukan ialah menghubungi pihak berkuasa iaitu pihak bomba. So call the authorities, that is the bomber. Okay, selain itu, guna penanda wacana untuk isi yang kedua, saya akan memberitahu ibu bapa, our term my parents, dan ahli keluarga saya, and also my family members. Bukan itu sahaja, saya akan meminta bantuan penduduk berdekatan. So I will also ask the residents staying nearby untuk bersama-sama memadamkan kebakaran tersebut. Okay, to put out the fire together. Jadi ini ialah isi yang ketiga. Okay, kemudian kamu perlu semak, pastikan tiada kesalahan ejaan, tanda baca dan juga struktur ayat. Okay, barulah dapat 3 markah. Setakat di sini sajalah video untuk kali ini. Ingat tonton video cikgu yang seterusnya iaitu soalan ke-7, pemahaman petikan sastera. Akan datang tidak lama lagi. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye!